So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life? I'm not sure. But I do know. I'm gonna live every minute of it. Sekarang kita akan bertolak ke Shangri-La Bus Station untuk straight ke Tiger Leaping Gorge. Aku tak rasa aku dapat cover Lijiang. Another one more thing, our WeChat got blocked. Macam sedap nak block. Malam ada apa tu, kawan tu lah, kawan Chinese tu. Kalau aku, dia pun tak dapat nak settlekan unblock issue. Apa-apa pun, hoping today gonna be smooth like yesterday. Anyways, sekarang aku dekat bus station Shangri-La. Aku ambil bus from here to Tiger Leaping Gorge. And then from Tiger Leaping Gorge, aku akan ambil taksi. Letak barang semua, akan balik ke Tiger Leaping Gorge to hike lah. Sekarang pukul 7.30 pagi. Masa aku pukul 8 pagi. Ya, seperti kita akan check in. Kena tap kat situ. Dan barulah naik bus. Hello, aku baru sampai dekat Gorge. The bus driver dropped me here. Sebabkan aku kena tunggu hotel aku ambil dekat Kinas Guest House. And aku tak nak call dia sebab aku punya WeChat got restricted. Tak tahu apa masalah. Maybe because of VPN yesterday. Aku set up VPN, somehow dia ingat aku nak buat benda aku bukan. Hi guys, aku baru check in hotel. And this is the view daripada bilik aku. Ni bilik aku sebelah ni je. Bilik aku. Bangun-bangun nampak gunung, bye. Gunung. Very worth it tu. Untuk aku taklah struggle pun. Agak hassle lah juga aku nak kena ke sini. And today is very clear. So apa pun nak tunjuk hotel aku, bilik hotel aku. So this bilik hotel aku. 202. Untuk hotel agak bajet lah juga. Ni ada TV. Ada plug ni. Akhirnya aku boleh charge kamera aku. Kalau tak kena pinjam charger orang lain. Ada gambar-gambar macam makcik ni. Tahu lah Tibet punya orang lah kan. Baju-baju dia. Terus ada ni. Bangun kau boleh nampak ni view ni. Damn. Damn pula. Subhanallah. Ada plug lagi satu. Kau perasan? Wow. And one more thing yang aku suka, tandas dia. Tandas dia ada ni weh. Boleh basuh. Kalau tak aku kena bawa botol. Tak nampak. Ni tandas dia. Agak minimalist. Tapi complete lah. Cukup. Nice. Worth my money. So yeah. Aku nak makan nasi goreng aku bawa semalam. Alhamdulillah tak basi lagi. So teka banyak ni per yuan. Lambat. Ni satu bungkus ni 15 yuan. RM10 lah basically. Tapi okay lah, nasi goreng telur RM10 dalam 3,000 won. Kalau won nampak murah lah, 3,000. So makanan Korea kan baling-balingkan sekali makan 7-8,000. 3,000 won is 11. So much plus. And also aku beli daging dalam ni. Tak tahulah elok ke tak. Oh sebab dia letak dalam ni. Okay. Dalam ni ada daging. Satu. Nampak ni. Nampak tak? Boleh fokus tak? Nampak daging. Sedap lah. Ni untuk malam. Sebab aku tahu sini tak ada makanan halal. Sebab aku duduk atas gunung kot. Tak ada makanan halal tu. Entah sikit lah.
Tak boleh makan katil dah. Katil satu je. Mesti elok lagi ni. Aku close up. Okay, nampak. Masih berderai. Dah melekit. So okey lah. Kamilah. Kita makan dulu. Bismillah. Macam nak makan lah. Tak ada sudu. Sedap. Dah awal macam nak makan tapi kan je lah sebab kenyang sini. And also hari ni agak clear. Tak hujan lagi. Sedap lah. Aku tak sarapan. Aku sarapan dumpling tadi. Sedap lah. Ada rasa wok hei tau. Rasa macam terbakar sikit. Sedap. Kedai yang aku pergi 2 kali tu, tak ada orang pun datang kedai dia. Mungkin sebab ni kot. Jarang lah Malaysian ke. Sebab Malaysian dia aku rasa nampak banyak yang makan kedai halal ni. Yang tak ramai pergi dekat area Dukezong City tu. Tapi situ pun quite nice juga. Very vibrant lah colour dia. Kalau aku suka cyberpunk colour lah kat situ cantik lah. Warna kuning-kuning tu kan. Bangunan dia, bangunan lama. Nampak. Dah lah nak makan. Sebab nanti aku nak kena contact hotel ni untuk settlekan aku punya driver. Driver pergi balik 1 jam 2 jam tu kan 30,000 pula, 150,000. So okay lah, 30,000 won, RM1 lah. Tapi berbaloi lah sebab aku pergi jauh gila kot. Aku punya tu aku turun balik 1 jam awal tu. So aku nak pergi Tok Tiger tu je. So dengan harapan boleh lah. Ya, bye bye. It's called agraphia, loss of ability to write. Most often it's temporary. How hard did he hit his head? Lawa gila view dia. Nampak tu. Ni betul-betul bersatu dengan nature. Cantik. Alah, bilik cantik. View cantik. Kau tak kat sana tu? Kau boleh nampak dia punya sungai tu. Cantik gila lah. Sejuk. Sekarang 18 degree kot. Around 18 ke 19 degree macam tu lah. Nampak? Ni boleh jadi highlight aku punya trip sepanjang ni lah. Sepanjang trip ni. And also, aku plan nak pergi Upper Gorge tu yang ada harimau tu kan. Dia ajak aku pergi hiking. Aku tak nak. Aku tak ada seluar, aku tak pakai apa je. Seluar ni lecak lah peha aku nanti. Tapi sangat nak lepak-lepak je. Makan, enjoy scenery ni. Betul je lah. Bersih tu lantai dia, tak berhabuk. Hai guys, so kita dah sampai ke Leaping Gorge Tiger Leaping Gorge. Hai guys, so kita dah sampai ke Tiger Leaping Gorge. Very big tempat dia and very sejuk. Surprisingly agak panas. Aku ni buka aku punya jacket. Betul it's 19 degrees. Tapi agak panas. Dah sampai dah lebih kurang dekat Tiger Leaping Gorge. Harimau tu dekat bawah tu. Tapi dia punya tangga curam sangat. Aku kena perlahan-lahan. Tengok gelincir bawah. Curam gila. Kalau jatuh ni jadi harimau lah kau. Dah sampai. Nampak tak harimau? Nampak harimau tu? Besar gila. Agak kecil je. Kalau korang dengar audio dia kuat gila kan. Sebab apa tau? Sebab sungai depan ni sumpah deras gila. Kalau kau masuk ni, jumpa ala barzah je lah. Ramai gila kat sini.
Betul lah orang kata Ogos jangan pergilah. Ni, harimau tu depan mata aku. Yo. Oh yo. Dia option kena api ke air, aku lagi prefer api kot. Kalau kau tengok ni, tak air kalau macam gini. Oi, ya Allah, Akbar. Jelas gila. Aku tengok air ni je aku dah takut dah. Macam nice kan? 42 yuan siut 38. Tapi very nice lah. Tapi kat atas tadi cari lagi murah. Eish, lawa-lawa dah. Semput tu nafas kat sini. I wonder lah orang beli tank oksigen tu. Random gila dia cactus. Mana-mana mai lah. And I've got my fridge magnet. Very nice. And also some postcard. Oh, postcard. It's raining heavily. Finally sampai puncak. Baru sampai hotel. Aku ada apple juice. Hai guys, sekarang pukul 9.57 malam. Aku baru bangun. Lepas jamak asar tadi dengan Zohu. Aku dah malas fikir apa, aku nak terus tidur je. Penat badan. Tidur tak cukup, bangun pagi. So ya, aku alhamdulillah nasib baik aku buat suara. Tadi aku beli air kat kedai bawah tu. Pasal orang hotel tanya, you know it? Dia kata, it's okay, I already tapau. Okay. Very nice lady lah. Baik dia tanya. Lepas tu, esok kita akan ke Lijiang. So, meal for tonight, still the same egg fried rice that I tapau. This is the second container, second box. And also, I have some beef stew dalam ni. But it was a nice sleep lah. Kat luar pun tengah hujan. So, lagilah senyap, sejuk. Sini tak ada aircon. So, dia pakai, apa tu? Memang tempat ni memang dah sejuk. So, kalau malam, temperature boleh drop to 10 degree Celsius macam tu. Tapi kalau siang dia dalam 19 ke 18 ke 19 macam tu. So quite low lah. Morning guys, it's me. Sekarang pukul 10.23. Patutnya aku nak ambil minivan straight to Lijiang. Minivan tu dah penuh, seat dah penuh. Tapi dia bagi option lain orang hotel ni. Dia kata I'll book the bus for you for 50 yuan, dalam RM30. Okay lah. And aku tanya dia macam kat mana ambil bus semua. Dia kata dekat bawah sana ada Tina's Guest House tu sebagai bus station. Dia kata boleh ambil kat situ and then we gonna send you there. Okay lah, aku macam, tapi agak lambat lah 2.40. Tapi macam tu option yang ada. Unless kau nak ambil bus and ambil private 600 yuan. 600 yuan tu dekat berapa? 1,000 ke lah? RM3. 3,000 ke 300? Kurang lah, banyak tu. So aku macam tak apalah. Kita pun datang seorang, kata kalau datang ramai boleh lah jimat-jimat 600 tu seorang bayar 100 lebih ke. Tapi so ya, sekarang ni aku just tunggu pukul 12. Pukul 11 itu aku turun makan. Dia kata dia boleh prepare Muslim food. So okay. And aku nak lipat baju aku jemur semalam. And yeah,
I'm gonna see you again lepas aku dah siap packing untuk check out. Bye bye. Hi guys, I just got my fried rice on the pintu. Very nice but kata ramai Malaysians sudah datang sini dan dia orang tak makan pork, tak boleh makan. Kata dia buat separate, very clean semua. So yeah. The lady gave me some corn from nearby farm. Very nice. Tak manis sebenarnya. Rasa jagung kosong. Rasa macam kentang pula. Rasa jagung. Hai. So, sekarang pukul 1.51. Aku kena tunggu dekat lobby pukul 2 untuk aku ambil untuk perhotel yang hantar ke stesen bas lah. Pukul 2.40 bas ke betul lah. Dan kita akan ke Lijiang. Yeay, bye bye. Hey guys, so I just got into my bus after I got assisted by the hotel person, and yeah, now we're going to Lijiang. Maybe 2:40, around 2:40 kita akan move to Lijiang. Maybe I can arrive, I don't know, berapa hours, maybe 3 to 4 hours. Yeah, jumpa kat Lijiang. Bye bye.